So sekarang ni saya di Maidin Jassin, dan di Maidin Jassin ni ada satu mesin ATM emas. Jadi bagi siapa yang tak nak keluarkan emas melalui pengurusan, mungkin sebab tuan puan tak suka tunggu parcel, dia dah pergi ke Maidin Jassin untuk keluarkan emas melalui mesin ATM ini. So dia ada dua cara lah macam mana kita nak dapatkan emas daripada mesin ATM ni. So kita tekan sahaja mana-mana item yang tuan puan suka. Sebagai contoh, item Budapest River Cruise ni. So kita tekan. Okay, so dekat bawah ni dia ada dua button lah, iaitu yang pertama Get Withdraw yang warna kuning tu, dan yang kedua adalah Make Payment. Yang pertama ni Get Withdraw. So Gap Withdraw ni adalah di mana kita keluarkan emas daripada akaun Gap kita. So akaun Gap ni adalah akaun simpanan emas yang Public Gold buat untuk kita menyimpan sedikit demi sedikit serendah RM100. So tuan-puan, okey, boleh saja scan kad QR tu. So pergi saja ke homepage, dan dekat belah atas kanan tu dia akan ada ikon QR. Okey, tekan saja situ. Tu scan sajalah macam biasa. Dan tuan-puan, lepas scan tu dia akan bagi nombor request TSC, dan lepas tu Public Gold akan bagi nombor kepada kita untuk masukkan ke dalam mesin ATM ni. Lepas dah masukkan nombor semua tu, dan kita kena bayarlah, okey, kos pengeluaran dan charge premium menggunakan sama ada tuan-puan ada kad ataupun guna e-wallet. Cara yang kedua pula adalah kita boleh bayar secara terus. Okey, ni bagi siapa yang ada bajet yang besar. Kalau tuan-puan ada bajet yang besar macam 600 ke 700, boleh saja beli secara terus. Alright, so itu sahaja. Thank you so much.